Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton, viewer, follower, share, subscriber sekalian yang tak tersebut semuanya. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan channel saya ini sejak daripada awal saya wujudkan channel ini, dan sehinggalah ke hari ini moga-moga banyak manfaat, dan sudi-sudilah untuk share video ini dan segala-gala apa yang saya kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan ada baiknya dan ada manfaatnya. Sahabat-sahabat semua, ketika video ini dirakamkan, insya-Allah tinggal beberapa hari saja lagi kita akan melangkah masuk ke Ramadan 1447 Hijrah ataupun Ramadan 2026. Tapi saya nak tarik perhatian anda semua, tahukah anda sepanjang tahun ini insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dijangkakan akan berlaku beberapa fenomena yang sangat istimewa, peristiwa yang sangat istimewa lah sepanjang tahun ini 2026. Dan antara yang saya baca pada tahun ini dengan izin Allah akan berlakunya 4 kali gerhana. 4 kali gerhana yang mana ianya melibatkan gerhana bulan dan juga gerhana matahari, dan tarikh-tarikh pun sudah ada, iaitu pada 17 Februari akan berlaku gerhana matahari cincin. Namun ianya tak kelihatanlah daripada Malaysia ni, tak nampak lah, tapi berlaku di tempat lain. Tak nampak kita di Malaysia. 3 Mac gerhana bulan penuh. Yang ni nampak di Malaysia, dan 13 Ogos gerhana matahari penuh namun tak kelihatan dari Malaysia, dan 28 Ogos gerhana bulan separa juga tidak kelihatan daripada Malaysia. Namun yang saya nak tarik perhatian anda adalah iaitu pada 3 Mac 2026 akan berlakunya gerhana bulan penuh, atau juga disebut sebagai total lunar eclipse. Ini sangat istimewa kerana mungkin ianya tanggal 13 atau 14 Ramadan lah, berkemungkinan insya-Allah. Dan istimewanya lagi kerana dia berlaku gerhana bulan pada tahun ni dia berlaku lebih awal berbanding tahun-tahun yang sudah lah. Macam tahun-tahun sudah kan gerhana bulannya tengah malam. Memang bulan Ramadan tapi dia agak lewat tengah malam. Jadi kita pun dah lena dah masa tu kan. Tapi kali ni kita sangat-sangat berpeluang dan berkesempatan, dan janganlah, kalau bolehlah kita jangan lepaskan peluang ini. Dan kalau nak tahu dia punya waktu-waktunya, kurang lebih yang saya baca, gerhana bulan yang akan berlaku pada 3 Mac 2026 itu nanti iaitu dia akan bermula sekitar 7.35 malam, 7.35 dan dia punya kemuncak dia sekitar 8.35, 8.45 macam itulah. Dia punya kemuncak dia tu nanti, dan akan berakhir sekitar jam 10.02 malam. Jam 10.02 malam dia akan berakhir. Jadi rakan-rakan semua, sambil-sambil kita masa tu buka puasa, solat maghrib dan juga solat sunat tarawih maupun solat isyak ketika itu, bolehlah ambil kesempatan tersebut untuk tengok ke langit sana. Dia bukan apa, kadang ada orang kata, alah ustaz kita ni sibuk-sibuk lah menengok ke langit, apa faedah. Jangan cakap macam tu. Kita memandang ke langit atau memandang segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sesekali tidak akan pernah sia-sia. Malah salah satu daripada tanda-tanda orang baik, inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una asy-syamsa wal qamar wan nujuma li dzikrillah. Sesungguhnya orang yang baik-baik, tanda orang tu orang baik-baik adalah dia suka memerhatikan ke langit.
Maknanya sama ada melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang-bintang li zikrillah, untuk mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ingat pada Allah, ingat akan kekuasaan Allah, ingat akan keagungan ataupun kebijaksanaan Allah mengatur alam semesta yang terlalu luas, tak berpenghujung pada pandangan mata kita yang lemah ini. Jadi dia sebenarnya kita bukan sekadar dipanggil apa, kalau kita dengan Quran ni dipanggil ayat-ayat makruah, ayat-ayat yang kita baca ataupun ayat yang dibaca. Tetapi juga dalam hidup kita ada ayat-ayat manzurah. Ayat-ayat manzurah itu adalah ayat-ayat yang menuntut kita, kan, atau memanggil kita untuk melihat ayat ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingat mungkin rakan-rakan pun dah sering saban tahun bila berlaku saja fenomena gerhana bulan, kita sedia maklum bahawa ia adalah satu kejadian di mana bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan juga bulan. Kita bumi berada di tengah-tengah, dan fenomena ini akan berlaku ketika bulan purnama, dan ketika gerhana bulan berlaku, cahaya bulan akan berubah menjadi kemerahan secara perlahan sehingga bulan telah pun melepasi bumi. Dan peredaran ini hanya berlaku pada sesuatu masa yang tertentu sahaja. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan apabila kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya, iaitu berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Surah Yasin ayat 39. Dan rakan-rakan pun ramai yang dah tahu di luar sana, gerhana ni dia ada beberapa jenis. Ada gerhana bulan penuh. Gerhana ni berlaku apabila bulan berada tepat di kawasan umbra. Ada juga disebut sebagai gerhana bulan separa. Dan gerhana ini biasanya dia berlaku apabila terdapat sebahagian daripada bulan yang terhalang daripada cahaya matahari disebabkan dihalang oleh bumi. Dan ada satu lagi disebut gerhana bulan panumbra, yang mana gerhana berlaku apabila keseluruhan bahagian bulan berada pada bahagian penumbra. Pada keadaan ini bulan masih lagi kelihatan berbanding dengan gerhana bulan penuh, kan, itu terus tak nampak, tapi warnanya akan sedikit suram. Jangan sesekali kita menanda-nandakan ataupun kita mengisyaratkan berlaku saja gerhana ini ada tanda seseorang akan meninggal dunia ke apa, kan. Itu jangan sesekali. Sebab itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuha fafza'u lis-salati wa qala aidan fasallu hatta yufarrijallahu ankum." Bahwasanya, kata Nabi, matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda-tanda yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Tiada gerhana keduanya kerana mati seseorang atau hidupnya. Maka apabila kamu lihat akan demikian itu, maka hendaklah kamu sembahyang. Dan baginda bersabda, maka sembahyanglah kamu hingga disingkap kembali oleh Allah kepada kamu semua bulan dan matahari tersebut. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.